الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah taala di atas limpahan nikmat, nikmat petunjuk dan nikmat kekuatan daripada Allah taala, dapat sama-sama kita hadir pada malam ini pada sesi kuliah selepas daripada waktu Isyak, iaitu daurah di atas kitab Risalah Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, pada membicarakan berkenaan dengan ilmu usuluddin atau disebut dengan istilah ilmu tauhid. Menurut jalanan ahli sunnati wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, yang merupakan sawadul a'zam, yakni pegangan majoriti umat Islam di seluruh dunia semenjak daripada dahulu sehinggalah kini dalam perkara akidah. Maka oleh yang demikian, tak dapat tidak untuk kita mengetahui jalanan pegangan akidah ahli sunnati wal jamaah atas aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kita mempelajari apa yang telah disusun oleh para ulama ahlul kalam di dalam kitab-kitab karangan mereka, termasuklah kitab yang menjadi pilihan kita untuk didaurahkan dalam kuliah kita ini, iaitu kitab ataupun risalah Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang dikarang oleh Allahyarham Tuan Guru Baba Haji Abdul Aziz bin Ismail rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi insyaAllah melanjutkan lagi pembacaan kitab risalah ini. Kita meneruskan pada halaman muka surat 30. Betul ya? Kitab Jawi muka surat 30. Ya. 31. Mana?
Oh, huraian sifat yang ke-21. Oh, maknanya yang tanbih ni sudah dah baca dah Okey, baik. Rasa macam belum baca je. Dah baca, alhamdulillah lah. Kita teruskan lagi dah. Pada muka surat 31 kitab Jawi pada tajuk huraian sifat yang ke-21. Kita ni insya-Allah lah mungkin dalam satu ataupun dua kuliah lagi kita khatamlah risalah kita ni insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang kitab kita pada tajuknya huraian sifat yang ke-21 jawaz. Jawaz arti jawaz tu harus dalam bahasa Melayu. Jawaz artinya harus. Baik, kita tengok. Kata musannif wajib pada syarak, yakni wajib pada syarak ni itu dosa dan pahala adalah. Ya, wajib pada syarak taklif. Wajib pada syarak, yakni hukum syarak kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf tak terkecuali seorang pun, sama ada lelaki atau perempuan yang telah mencukupi pada syarat mukallaf. Yakni wajib atas kata mengetahui, yakni belajar, mengetahui itu belajar, serta mengaku, yakni jadi pegangan i'tiqad. Jadi bila kita dah belajar, dah faham, kena pegang sebagai i'tiqad dalam hati. Mengaku di dalam hatinya seseorang mukallaf tadi itu. Mengaku di dalam hatinya mukallaf dengan tentu sungguh. Yakni inilah pegangan kita, iaitu tentu sungguh, pasti sungguh Allah Ta'ala harus. Harus tu kita gariskanlah. Sebab tajuk kita ni membicarakan sifat harus. Jadi harus tu gariskan situ. Allah Ta'ala harus memperbuatkan apa-apa mungkin. Mungkin tu artinya apa? Mungkin tu kata lainnya segala makhluk. Ataupun kata lainnya mungkin ni benda yang, perkara yang harus ada, harus tak ada. Boleh aja ada ataupun boleh tak ada. Itu masuk kata mungkin. Jadi maknanya kalau kita detailkan lagi, siapa dia contohnya? Kalau kata mungkin ni, yakni boleh ada, boleh tak ada, segala makhluk. Macam kita ni lah. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Maka kita ni dipanggil mungkin. Baik, jadi Allah Ta'ala harus, boleh aja memperbuatkan apa-apa mungkin. Dan harus yakni boleh aja bagi Allah Ta'ala meninggalkan akan dia, yakni kalau Allah Ta'ala tak nak buatkan pada mungkin ni, tak nak adakan, harus bagi Allah. Harus Allah mengadakan, dan harus juga Allah tak nak mengadakan. Itu maksud dia. Tidak wajib perbuat mungkin, yakni tidak wajib artinya apa dia? Wajib apa situ? Tulis situ wajib, yakni wajib pada akal. Wajib pada akal. Jadi balik pada tarif wajib akal tu apa dia? Itu
barang yang tiada tergambar adanya dan tidak dibenarkan adanya pada akal. Akan tiadanya pada akal. Tu. Jadi makna kata mudahnya, wajib akal ni benda tu mesti ada. Pasti ada, mustahil tak dapat terima akan tak adanya. Apa ni dalam konteks ni? Iaitu dia kata tidak wajib perbuat mungkin. Maknanya tidak wajib pada akal sini. Jadi nak katanya mesti ke Allah perbuatkan ni mungkin ni? Tak. Harus saja. Nak kata wajib? Tak. Itu maksud tidak wajib perbuat mungkin. Itu maksud dia. Tidak wajib ni tidak semestinya. Ada? Jadi harus saja. Yang ni boleh Allah Ta'ala nak menciptakan, boleh saja Allah Ta'ala tidak nak mengadakan. Itu maksud dia. Dan tidak mustahil meninggal akan dia. Dan tidak mustahil sini pada hukum akal. Meninggal akan dia, yakni nak perbuat kepada mungkin ni, apa dia? Nak kata mustahil? Tak juga. Mana harus. Tidak wajib, tidak mustahil. Tidak semestinya Allah kena mengadakan yang mungkin, ataupun tidak nak katanya mustahil Allah nak mengadakan apa dia segala mungkin. Dua jalan ni mustahil. Nak mengadakan yang ni mesti ke mengadakan? Allah mengadakan yang kita ni? Tak wajib. Itu wajib pada akal. Kemudian mustahil ke Allah Ta'ala nak mengadakan mungkin? Tak juga. Jadi harus saja. Itu dia panggil sifat harus bagi Allah. Boleh faham ni? Secara dasar juga kita. Harus maknanya sifat yang wajib kita iktiqadkan, kata tuan pengarang kitab ni, wajib dalam hati kita iktiqadkan Allah bersifat dengan harus. Harus maksudnya apa? Harus pada mengadakan setiap yang mungkin. Mungkin tu harus ada, harus tak ada. Contohnya segala makhluk kita umpamanya. Jadi kita ni mesti ada ke? Jawab. Kita ni wajib ada tak? Tak wajib kita ni ada. Sebab apa? Allah nak mengada pun boleh, Allah tak nak menciptakan kita pun boleh. Tapi sekarang ni artinya kita dah ada. Maka alhamdulillah, satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kemudian dan dalil atas menunjuk kata harus. Dalil dia apa? Dalil yang menunjukkan Allah bersifat dengan harus ni. Apa dalilnya? Bagi Allah Ta'ala memperbuatkan, yakni memperadakan mungkin dan meninggalkan dia tu mungkin, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggal akan dia mungkin. Itu ialah dalilnya ialah kita fikir. Bila sebut kita fikir, artinya dalil apa dia panggil? Dalil, namanya dalil akli. Dalil suruh fikir. Kita fikir tengok. Dia kata musannif, kita fikir tengok. Jikalau kalau Allah Ta'ala tidak harus, tidak ada sifat harus perbuat dan meninggal akan apa-apa mungkin, nescaya tentulah wajib perbuat atau mustahil nak perbuat tu. Tu kita fikir tengok. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat harus, dia mesti duduk salah satu, yakni wajib mengadakan segala mungkin. Tak betul tu. Kita fikir tak betul. Sebab kalau wajib, artinya kita ni mesti ada. Tak boleh gitu. Ini dalil fikir. Akli, kita fikir tengok. Kalau Allah tak bersifat dengan harus, yakni harus berbuat pada segala mungkinat, yakni mungkin, maka boleh jadi kita akan kata wajib perbuat. Boleh jadi Allah, maknanya kalau tak kata Allah sifat yang harus, maka tentulah kita kata Allah wajib perbuat atau mustahil Allah nak perbuat segala mungkin.
Kita fikir jalan akal kita dah. Baik. Atau mustahil perbuat. Dan jika wajib perbuat mungkin. Kalau kita kata wajib, yakni bagi Allah perbuat mungkin. Kita ni contohnya, maka tentulah mungkin ini jadi apa? Jadi qadim. Apa arti qadim? Apa arti qadim? Sedia kala. Apa arti sedia kala yang kita faham? Apa maksud sedia kala tu? Adanya tidak didahului dengan tiada. Ada saja. Tak kenalah begitu. Sedangkan kita ni, segala makhluk ni baharu. Yang ni asalnya tak ada, kemudian Allah bagi ada, dipanggil baharu. Kita ni makhluk baharu, bukan qadim. Nak katanya kita fikir tengok. Kalau Allah Ta'ala wajib perbuat yang mungkin, bermakna dah tentulah kita kata makhluk ini jadi qadim. Maknanya adanya makhluk ni qadim, sedia kala. Dah jadi sama pula dengan Allah Ta'ala. Maka itu cannot brain dah, orang putih kata. Mana tak masuk akal. Faham gitu dah? Kita fikir tengok gitu. Jadi maka tertolaklah bahawa kita nak katanya wajib bagi Allah perbuat makhluk. Tak. Maka harus saja. Dia kata harus tu sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Harus bagi Allah nak mengadakan kita atau dengan jalan tak nak mengadakan. Baik, kemudian dia kata lagi. Maka tentulah mungkin ini jadi qadim kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Sebab apa kita kata jadi qadim? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal, yakni wajib pada akal, mesti ada benda tu. Tak terima tak ada. Maka tentulah qadim. Kalau kita kata wajib Allah perbuat, maka dah tentulah yang Allah perbuat tu jadi qadim. Itu tak masuk akal dipanggil. Maka tertolaklah. Atas kata wajib ke Allah Ta'ala buat segala makhluk? Tak. Sebab dia akan jadi begitu. Dan iaitu mustahil atas kata kalau begitu jadi qadimlah makhluk ni, maka iaitu mustahil. Mustahil tak masuk akal akan adanya. Itu maksud dia. Kerana mungkin ini baru. Alasannya kerana mungkin. Kita ni kan baru. Ada dengan pandangan dua mata kita. Kita dapat tengok kita ni. Dengan musyahadah kita dapat tengok. Jadi kita boleh berfikir tengok kita ni dengan pandangan dua mata kita. Bahawasanya apa dia? Kita tengok asalnya seseorang tu lahir. Sebelum lahir dia tak ada. Bila dia ada tu, tengok. Sebelumnya, dia tak ada. Maka kan baru namanya. Kalau nak kata qadim ni, dia tidak didahului dengan tak ada. Tapi kita ni kan manusia kan ada proses dia hamil dulu. Allah jadikan hamil dulu dalam perut sampai 9 bulan, keluar, maka barulah namanya tu. Sebab sebelum tu tak ada. Nampak? Kita dah boleh nampak dengan dua mata kita. Maka tertolaklah kita nak katanya Allah Ta'ala wajib perbuat akan mungkin. Tak betul itu. Jadi harus saja. Boleh dah? Baik. Dan jika mustahil akal. Mustahil akal. Dan jika mustahil perbuatnya yakni mungkin, maka tentu mungkin ini tidak ada sedia lagi. Kerana tiap-tiap yang mustahil, barang yang tentu tiada, dan iaitu mustahil. Kerana apa? Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Makna kata, kalau kita nak kata, mustahil ke Allah mengadakan makhluk ni? Tak boleh juga. Pasal apa? Makhluk kan dah ada. Makhluk kan dah ada. Jadi nak kata mustahil ke hukum akal? Mustahil. Maknanya mustahil ada makhluk ni. Tak betul. Sebab apa? Sebab makhluk sudah pun Allah jadikan. Maka nak kata mustahil Allah perbuat yang mungkin, tertolak. Jadi nak kata wajib atau mustahil Allah mengadakan yang mungkin ini, maka ianya tak masuk akal.
Bahkan kita kata bahawasanya wajib wajib bagi Allah ada sifat harus. Itu yang wajib kita intikadkan. Allah bersifat dengan harus, yakni boleh nak mengadakan atau tiada mengadakan. Nak kata jalan mesti ke Allah mengadakan, yakni wajib kepada akal Allah mengadakan, mungkin tak. Atau mustahil ke Allah mengadakan, tak juga. Maka dua jalan ni tertolak. Begitu nak fahamnya dan jadi iktiqad kita. Kemudian dia kata, kalau begitu ini, kalau kita dah nyatakan dalil akli ni, suruh fikir, ternyatalah terang dan jelas pada kita. Kalau begitu, tetaplah di hati kita, iktiqadkan sungguh-sungguh dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan akan dia, yakni tak buat pun boleh, Allah nak buat pun boleh. Dipanggil harus bagi Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, perkara ini mesti diiktiqadkan dalam hati kita secara jazam, putuskan dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan harus. 20 sifat wajib kita dah settle. Betul? Daripada wujud sampai kaunuhu mutakaliman tu settle dah. Itu sifat wajib bagi Allah. Betul? Dia panggil sifat 20 wajib bagi Allah. Satu dipanggil harus. Yakni harus apa? Harus bagi Allah mengadakan, menciptakan, menjadikan segala mungkin. Atau dia panggil segala jamaknya mungkinan. Tu. Harus, yakni boleh aja Allah nak mengadakan atau tiada mengadakan. Nak kata wajib tidak, nak kata mustahil pun tidak. Kita dah hujah dengan hukum akal, yakni dalil akli tadi tu. Baik. Kemudian dia kata wallahu a'lam. Habis. Jadi sifat harus ni mudah aja perbahasan. Dah faham dah tak? Faham dah tak? Mudah dah. Habis ceritalah. Wallahu a'lam sampai sini. Cukup. Saya nak cakap apa tak tahu dah. Habis dah. Itulah i'tiqad yang perlu kita ada dalam hati kita. Allah bersifat dengan harus. Baik, habis. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, kata tuan musannif, dengan pembicaraan sifat harus ni selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis perbicaraan sifat-sifat wajib bagi Allah serta mustahilnya dan harus baru kita selesaikan tadi. Kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula, dipanggil perkara nubuwah. Dia begini tuan-tuan, kita belajar tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ni mesti 3 perkara, 3 topik utama bicara ilmu akidah, usuluddin, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama bab ilahiyah, yakni ketuhanan. Baru saja kita selesai bicaranya tadi. Habis dah. Semenjak start kita mula belajar sifat wujud sampai pada malam ni sifat harus, selesai sudah bab ilahiyah, bab ketuhanan. Satu beres. Mana satu bab beres. Bab yang kedua dipanggil bab nubuwah. Yakni apa dia? Soal-soal kenabian dan kerasulan yang Allah lantik. Dipanggil nubuwat. Jadi nubuwat ni merupakan satu topik yang tidak wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak katanya topik yang pertama atau bab yang pertama dah settle. Alhamdulillah. Settle dah tu. Settle ni maknanya
lepaslah fardu ainnya. Dah tak? Lega lah kita, boleh maknanya boleh kita lega lah sebab dah lepas kefarduan kita panggil. Tak? Selama kita maknanya menghadirkan diri sampailah ke malam ini, alhasil lepas fardu ain. Bab sifat memenuhi titah perintah Allah yang Allah perintah dalam Quran. Apa dalilnya? Dalil suruh belajar ni sifat-sifat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayat Quran surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu. Fa'lam tu, maka ketahui olehmu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah. Kata ulama, fa'lam, kalimah fa'lam, maka ketahui olehmu. Ketahui disuruh dengan jalan belajar tentang sifat-sifat Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nak katanya la ilaha illallah terkandung di dalamnya 20 sifat wajib, mustahil 20, dan harus. Jadi 41. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, sebenarnya terkandung di dalamnya apa dia? Aqaid 20 tu. Maksudnya sifat wajib bagi Allah yang kita belajar, wujud, qidam, baqa, serta syarah-syarah perbahasan itu kan. Dalil-dalilnya dah kita belajar melalui kitab kita ni sebagai wasilahnya. Maka bila kita sebut la ilaha illallah, sebenarnya kita apa dia? Menta'zimkan Allah dengan menetapkan pada zat Allah ada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Bila kita sebut la ilaha illallah tu, terkandung dalamnya 20 sifat kita belajar tu, sifat wajib bagi Allah, maka lawannya mustahil kan. Kemudian sifat harus baru tadi kita settlekan. Jadi sah kita sebut la ilaha illallah. Maknanya kita sebut ni bukan kosong lagi dah. Kita sebut dengan isinya sekali. Kita dah faham sifat 20 ni. Nampak tak? Kalau kita tak tahu sifat 20 ni, kita sebut la ilaha illallah, kosong aja. Kosong aja. Pahala dapat dah. Tapi sebenar-benar hakiki makna la ilaha illallah tu, dia tak tahu. Cuba kita tanya orang. Apa maksud kalimah la ilaha illallah? Tengok apa orang jawab. Dia akan jawab apa? Dia akan jawab begitu je. Kita tanya apa makna, kita guna ayat, apa maksud, apa makna kalimah la ilaha illallah tu? Sonang bayi tu dia tu. Sonang bayi tu. Apa dia? Apa dia? Dia katalah tak ada Tuhan melainkan Allah. Kan sonang tu. Kan sonang tu. Itu translate dia. Itu terjemah Arab ke Melayu yang kau kata tu. Kita nak makna ataupun beginilah. Itu yang kau sebut tu, tidak ada lain Tuhan kecuali Allah, itu dipanggil isi yang apa tu? Isi tersurat. Yang tersurat tu terjemah. Kita nak isi yang tersirat. Tersirat tu, ada pula tersiratnya. Macam mana pula tu? Dia pula tanya kita pula. Nak katanya, kalau siapa jawab apa makna, apa terjemah, apa maksud la ilaha illallah, kalau dia jawab semata-mata tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu dipanggil apa dia? Terjemah sahaja. Terjemah daripada apa? Bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, itu bunyi dia. Melayu cakap, itu dia. Jadi yang kita nak apa dia? Makna hakiki, makna yang terkandung secara tersirat dalam kalimah la ilaha illallah tu dulu. Jadi maknanya apa? Maknanya bila kita sebut la ilaha illallah, artinya kita iktiqadkan Allah dengan sifat-sifat yang wajib 20 tu. Daripada wujud, qidam, baqa sampai pada kaunuhu mutakalliman, 20 sifat tu berserta dengan sifat
mustahil, lawan dia, mustahil. Kemudian satu, harus, yang kita sebut sebenar tadi tu, kita dah faham, bila kita sebut, itulah makna hakiki la ilaha illallah. Itulah makna dia. Boleh faham tak? Itulah makna dia pun. Cuma saya nak katanya, ramai je orang yang kalau kita tanya apa makna tersirat la ilaha illallah, semua jawab itu je lah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Betul kalau terjemah itu betul. Tapi kalau jawapan soalannya ialah makna sebenar, makna tersirat, gagal. Sebenarnya makna tersirat itulah dia. Sifat 20 tu terkandung dalam sifat 20 wajib bagi Allah, sifat 20 sifat harus mustahil bagi Allah, dan satu sifat harus. 41 aqaid, ikatan yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Kalau kita dah tahu macam tu, macam kita dah belajar ni tak, maka sebenarnya kita telah memenuhi perintah Allah. Apa dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita tahlil orang mati tersebut, la ilaha illallah, ada power. Macam itulah maksud dia gitu. Ada power maksudnya macam mana Ustaz? Bukan power apa, maksudnya kita sebut serta dengan iktikad yang sah. Begitu maksudnya. Kalau tak reti, makna disebut kosong je lah. Sekadar dapat pahala je lah. Maknanya kita selagi kita mulut kita zikir, dapat pahala. Tapi kalau disertai dengan kita faham kepada makna tersirat, pahalanya berkali-kali ganda berbanding orang yang sebut semata-mata tanpa mengetahui sifat wajib dalam tu. Boleh faham tu? Nak kata pahala, dapatlah pahalanya. Tapi kalau berbanding kita yang dah faham, sebut, dan hasil kita belajar wujud, kidam semua sampailah ke malam ni, kita sebut dengan ada aura masuk begitulah. Ada power, masin orang panggil. Ada masin dia lah. Baru jadi gitu. Tu. Sebab apa? Dalam kitab Usul Tahqiq sebut apa? Mal wa man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafir. Mukhalladun fin nar wa in shalla wa sama Ramadan wa hajjal baitillahil haram. Tengok, takut perkataan ni. Apa terjemahnya? Wa man lam ya'lam ma'nahuma. Barang siapa yang tak mengetahui makna sebenar kalimah la ilaha illallah, fahuwa kafir. Orang itu dihukum kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kafir atas dunia. Atas dunia kalau dia tak tahu, dia tak belajar sifat 20 ni, zahir hukum Islam. Mati besok wajib kita mandi, kapan, sembahyang dia, tanam kubur Islam. Tapi kafir situ kafir fil akhirah, yakni kufur di sisi Allah di akhirat nanti. Dia tidak ada kelayakan untuk masuk syurga Allah selama-lamanya. Nampak tak? Itu wa man lam ya'lam ma'nahuma. Siapa yang tak reti makna kalimah la ilaha illallah, apa makna yang maksud, apa makna tu? Makna tersirat, bukan terjemah. Jadi kalam ni sebut barang siapa yang tak reti pada kalimah la ilaha illallah, maknanya apa? Makna yang dikenakan apa? Tu, sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, harus 1. 41 duduk pada kalimah la ilaha illallah. Baru dia lepas. Dipanggil kepatuhan. Kalau tidak, tak lepas lagi. Tu dia. Baik, habis itu. Jadi kita masuk kepada huraian, yakni bab yang kedua sebenarnya. Bab yang kedua iaitu bab apa tadi kita sebut? Nubuwah. Yakni bab kenabian dan kerasulan. Ya. Itu dia. Yang ketiga saya tak sebut lagi. Yang ketiga dalam bab tauhid ni apa yang mesti kita belajar? Bab sam'iyah. Sam'iyah namanya. Apa sam'iyah? Yakni hal-hal, perkara-perkara yang melibatkan persoalan alam ghaib. Seperti apa dia? Seperti hari kiamat, seksa kubur, hal kubur, kemudian syurga, neraka, padang mahsyar, timbangan, semua
lalu atau titian surat tu semua hal sam'iyah tu. Yang belum kita kecapi lagi, tapi akan kita lalui semua itu. Syurga, neraka, himpun di padang mahsyar, semua tu akan dilalui. Tapi buat masa sekarang, ia jadi sam'iyah. Perkara yang wajib kita imankan dia, walaupun kita belum nampak dia lagi. Sebab apa? Syurga ada tak? Syurga dah ada belum? Dah ada dah. Neraka dah ada dah pun. Titian sirat dah ada. Cuma belum sampai saja. Dah. Maka kita nak boleh tak kita nak tengok syurga? Tak boleh. Tak boleh lagi. Kena ikut law dia yang sunnatullah yang Allah telah aturkan. Ikut step by step. Kita di alam dunia, lepas ni mati dulu. Mati masuk kubur dulu, alam barzah lagi. Itu alam barzah, alam kubur tu maknanya sam'iyah ada tu. Lepas tu saya ada mengajar satu kitab. Siapa yang rajin tengok saya punya Facebook, tiap-tiap Ahad malam Senin, kuliah saya tu, kitab Kashful Ghaibiyah. Itu perkara tauhid tentang sam'iyah tu. Sekarang ni tengah cerita apa dia? Bila kita mati, roh kita gimana? Kita mati esok, roh kita keadaan ni macam mana? Roh orang baik pergi mana? Roh orang jahat pergi mana? Itu semua perkara-perkara sam'iyah dalam ilmu tauhid. Wajib belajar kat tu. Tapi yang paling penting ialah apa dia? Bab ilahiyat dah settle, bab nubuat kita masuk malam ni insya-Allah. Okey dah? Baik, kita tengok pada huraiannya. Huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul. Siddiq. Siddiq artinya apa? Benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa dia? Yang membenarkan Nabi SAW. Gelaran As-Siddiq tu dapat ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Tak kala Nabi ditertawakan, diperlekehkan. Nabi cerita pengalaman, aku pergi Palestin, aku pergi Masjid Aqsa, dan lepas tu naik ke langit, balik dalam satu malam. Sedangkan jarak perjalanan tu jauh, siap naik ke langit pula, ditertawakan oleh sebahagian golongan musyrikin. Digelaknya Nabi. Tapi tang Sayyidina Abu Bakar, dia kata, Nabi kalau sebut dia pergi mana, aku tetap membenarkannya. Maka sejak itu dia digelar As-Siddiq. Jadi Siddiq tu membenarkan. Kalau nisbah pada sifat Rasul, Siddiq artinya benar. Baik, kita tengok apa katanya. Wajib pada syarak, yakni wajib taklifi itulah. Hukum syarak, wajib taklifi. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yakni belajar, serta mengaku, yakni jadikan pegangan i'tiqad di dalam hatinya dengan apa dia? Tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah itu bersifat dengan siddiq, benar. Ini wajib kita i'tiqadkan dalam hati kita. Artinya benar. Tidak bohong. Tidak bohong tu mustahil. Dobit kat situlah. Tidak bohong itu lawan kepada benar. Dusta lah. Kadzab, dusta. Bohong itu sifat mustahil bagi seorang Rasul. Penting ni. Jangan main-main bab ni. Pasal apa? Hari ni ramai orang jadi kufur. Sebab apa? Bab tak mengaji sifat wajib mustahil bagi Rasul. Ya. Contohnya dia tak percaya bila sabda Nabi SAW. Contoh Nabi kata apa? Alaikum, apa dia? Tetaplah kamu dengan habbatus sauda. Contoh tak? Jadi dalam bab perbuatan Nabi kata, amalkanlah, tetapkanlah diri kamu dengan pengamalan habbatus sauda. Apa dia habbatus sauda ni? Itu tahu kan? Habbatus sauda kan? Pil ke, minyak ke, dia punya apa tu? Bijian ke? Nabi suruh amalkan. Kenapa?
pada habbatus sauda itu ada segala penawar, yakni obat segala penyakit, kecuali illasam, kata Nabi. Kecuali mati je. Mati kalau dah sampai masa, ubat apa pun Allah tak jalankan dah. Selagi belum ajal, dia usaha sakit itu sakit ini. Cuma Nabi nak katanya, tetapkanlah dengan mengamal habbatus sauda. Tiba-tiba kita ragu pula dengan apa? Dengan habbatus sauda. Kata, ni tak ada lagi ni ujian klinikal ni. Ada kata gitu, nampak? Ramai tak orang cakap itu? Ni belum terbukti lagi. Nabi cakap tu, Nabi bersifat apa? Benar. Tidak berkata Nabi, tidak bersabda Nabi, melainkan illa wahyu yuha. Melainkan wahyu daripada Allah. Yang menyembuhkan, yang memberikan mudarat, yang menurunkan penyakit, yang mengangkat penyakit, semua Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Nabi hanya menyampaikan, dan apa yang Nabi sampaikan itu, Nabi wajib bersifat dengan siddiq, benar tiap-tiap apa yang dikata. Jadi bila Nabi kata alaikum, maknanya tetaplah kamu, amal kamu dengan habbatus sauda, yakni wajib kita percaya. Sekalipun kita tak nak amal. Sebab amal tu bukan datang hukum wajib, tak. Kalau wajib, setiap orang wajib lah kena ada habbatus sauda rumah dia. Tapi Nabi menganjurkan. Cuma kita jangan sampai kata begini. Habbatus sauda ni saya rasa kita kena kaji dulu dia punya dia punya kesahihan dia punya betul ke boleh menyembuh penyakit itu, sampai kata Nabi kata ada penawar segala penyakit kecuali mati saja. Betul ke? Kita kena buat ujian klinikal dulu. Nak ngesah dulu. Itu maknanya seolah-olah kita berkata Nabi cakap bohong. Sedangkan bohong itu lawan kepada sifat siddiq. Nampak? Akhir zaman orang banyak gitu. Dia lebih percaya ubat-ubat apa ni. Bukan kata saya tak anti ubat. Dia lebih percaya, setengah manusia ni, orang Islam sendiri, lebih yakin kepada ubat-ubatan yang dikeluarkan oleh Yahudi lagi, dia lagi percaya. Hak Nabi kata, tak berapa. Suruh itulah, suruh inilah. Tapih dululah. Tu dia. Sebenarnya bab pemakanan, contoh sabda Nabi tentang suruh amal itu, amal ini, kan? Kita jangan ragu. Kita amalkan kalau kita nak amal. Tapi bukan semestinya kita beramal. Kalau kita nak beramal lain, tidak habbatus sauda, boleh aja. Sebab Nabi anjurkan bersifat amalnya anjuran saja. Bukan Nabi kata wajib kamu beramal dengan bukan begitu. Cuma apa yang Nabi kata, Nabi bohong tak? Nabi tak pernah cakap bohong, kerana mustahil Rasul itu bersifat lawan kepada siddiq. Apa dia? Kadzab, bohong. Tiba-tiba kita pula rasa ada ragu. Cukup ada ragu lintas dalam hati, maka kita sebenarnya ni menyalahi dalam bab siddiqnya Rasul, sifat wajib bagi Rasul. Hati-hati tu. Kalau tak nak beramal, tak apa. Ataupun lain-lain perintah Nabi. Nabi kata apa dia? Alaikum bil imamah. Raka'ataini bi imamah khairum min sab'ina bila imamah. 2 rakaat orang yang sembahyang, walaupun ada ni hadis dhaif, tapi boleh amal. Contoh. Nabi kata 2 rakaat sembahyang dengan berimamah. Apa imamah? Sarban. Kalau bahasa kita serban lah, ikat serban lah. Maksud sembahyang 2 rakaat, Nabi kata 2 rakaat sembahyang dengan berserban khairun min sab'in bila imamah. Lebih baik daripada 70 rakaat tanpa serban. Baik, ala kulli hal, itu perkataan Nabi SAW. Walaupun ulama berselisih pandangan, ada kata hak ni hadis sahih, ada kata hak ni hadis dhaif. Baik, tak apalah. Itu bab ulama, ikhtilaf ulama batu. Cuma kita nak katanya, harus ke, boleh ke kita meletakkan kerana ya ke begitu? Ya ke? Ya ke? Jangan sampai ada keraguan, nak senang cerita. Di atas apa?
di atas perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini bab i'tiqad, pegangan hati. Jadi yang terlebih dahulu wajib pada syarak kita i'tiqad bahawa tiap-tiap Rasul Allah, bermula Nabi Adam, Nabi apa lagi? Lepas Nabi Adam apa? Nabi Hud, dan seterusnya khataman nabiyyin, berakhirkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap Rasul itu bersifat, mesti ada sifat siddiq, benar, maka mustahil Rasul itu berbohong. Maka berbohong itu sifat mustahil, tak akan ada. Itu dia. Tidak bohong mereka itu, yakni para Rasul, pada perkataan dan perbuatan mereka itu, dan dikehendaki dengan benar itu ialah apa yang dikehendaki dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu berkata. Tengok dia kata apa ni, apa-apa yang mereka, yakni para Rasul itu kata. Kalau nisbah kita umat Nabi Muhammad, tengok apa yang Rasulullah kata. Tiap-tiap apa yang Nabi kata, dalam bab makanan ke, dalam bab minuman ke, dalam bab ibadah ke, dalam bab sunnah ini itu, termasuk ubat tadi apa semua tu. Itu maksudnya apa-apa yang mereka itu para Rasul itu berkata daripada suruh dan tegah dan menceritakan perkara-perkara yang ghaib. Kan Nabi SAW cerita bab neraka begini, syurga begini. Nampak tak? Apa yang diceritakan tentang perkara-perkara yang ghaib dan apa-apa yang mereka itu perbuat. Tu semuanya membetuli dengan diri-diri perkara yang dicakapkan tu, semuanya betul belaka, sahih belaka. Kalau Nabi kata macam satu ketika tu Nabi SAW sembahyang jadi imam. Sahabat-sahabat ikutlah belakang Nabi tu. Ada satu ketika tu sahabat di belakang tengok masa sembahyang Nabi macam bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Sekejap bergerak ke kanan, macam mengelak sesuatu. Ada ketika Nabi bergerak ke kanan, macam Nabi mengelak. Gerakan Nabi itu macam mengelak sesuatu. Lepas tu kan Nabi mengelak ke kiri pula, macam mengelak sesuatu. Sudah salat, sudah sembahyang, sahabat Ridwanullah tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, tadi kami tengok engkau ya Rasulullah, masa sembahyang tadi ada macam mengelak sesuatu, sedangkan kami tidak melihat apa-apa yang datang ke arah kamu wahai Rasulullah. Kami nak tanya, kenapa engkau seolah-olah macam mengelak sesuatu?" Maka apa sabda Nabi? Nabi SAW jawab, Nabi kata, "Ketika aku sembahyang tadi itu, aku diperlihat oleh Tuhanku." Mana Allah Ta'ala membuka hijab kepada Nabi, Nabi lihat neraka. Ketika dalam sembahyang tu, Nabi sedang diperlihatkan antara bentuk siksaan-siksaan yang ada dalam neraka Allah. Sampai begitu dahsyat kan gambaran tu, macam ada lemparan batu-batu neraka datang, begitu dahsyat dah siksaan tu. Sampai terbuat Nabi bergerak kan ke kanan tu, seolah macam Nabi nak mengelak sesuatu tu. Itulah gambar Nabi diperlihatkan neraka macam tu, macam datang dekat Nabi tu. Padahal itu hanyalah macam skrin saja, gambar. Tapi Nabi diperlihatkan itu. Contoh macam kita dah ada kita masuk kita masuk bayar RM10, pasangkan macam cermin mata tu kan. Lepas tu konon-kononnya macam apa dia, berada di zaman, contohnya macam zaman dinosaur kan. Jadi macam real, sampai dia tu macam bergerak sendiri badan dia. Pasal apa? Macam benda tu real. Kalau macam dinosaur datang ke dia, dia rasa macam tu. Macam tu lah. Sampai Nabi bergerak macam tu. Jadi bila Nabi cakap itu, sahabat, apa reaksi sahabat? Tak ada seorang pun yang mengingkari, semuanya percaya 100% bulat apa yang Nabi kata.
Sebab apa? Iman mereka. Tak? Kita hari ini hanya mengetahui, macam tuan-tuan tahu, saya cerita, Nabi begitu. Jadi apa dalam hati kita? Sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau wahai Rasulullah. Itu kita lah. Maknanya walaupun kita tak dengar sabda Nabi, tapi kita tahu daripada apa dia? Hadis-hadis yang ulama sekarang ada dalam kitab-kitab, Tok Guru cerita sampaikan. Kita apa? Kita hanya membenarkan dan percaya. Jangan dia jadi kalau sembahyang tu macam tu, gambaran dia tengok je. Jangan ada sedikit pun keraguan. Sebab ini yang khabar ni Nabi SAW. Tidak harus kita meletakkan lintasan dalam hati. Ya ke? Ya ke tu maknanya apa tu? Ragu lah tu. Kuat dengan tak kuat saja. Jadi atas kata itulah wajib pada syarak kita belajar sifat-sifat wajib bagi Rasul yang duduk pada kalimah, lepas kalimah la ilaha illallah, apa dia? Muhammadur Rasulullah. Apa makna? Makna terjemah apa? Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, itu terjemah. Makna? Makna apa dia? Makna tersirat terkandung dalamnya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jumlahnya berapa? 4 campur 4 campur 1, 9. Hak tadi la ilaha illallah berapa tadi? 41. Campur dengan 9 jumlahnya 50. 50 ni dipanggil aqaidil iman. Simpulan iman di sebalik kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru sah kita sebut. Tu baru sempurna kita sebut. Kalau tidak kosong je lah. Macam kita sebut tadi tu. Baik. Sambung sikit lagi. Maka wajib kita ni mukallaf ni mengaku sungguh akan mereka itu, para rasul itu, pada dakwaan mereka itu. Apa yang mereka dakwa para rasul, terutamanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi katanya, jadi nabi dan jadi rasul. Jadi nabi dan jadi rasul, dan mana dia? Jadi nabi dan jadi rasul, dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu kepada kita daripada Allah Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Makna apa yang nabi, para rasul itu kata, semua daripada Tuhan mereka. Maka adakah itu satu pendustaan? Tidak sekali-kali. Ingat tu, ini sifat rasul yang tidak ada pada orang biasa. Hanya para rasul saja. Dan baik. Tidak dusta mereka itu sama sekali. Tidak sekali-kali, yakni para rasul itu berdusta, berbohong. Tidak sekali-kali. Walaupun dengan jalan selora, yakni walaupun dengan jalan selora ni maknanya bergurau. Pernah tak Nabi bergurau? Nabi SAW gurau, pernah tak? Ada kan? Nabi gurau apa? Nabi gurau, tapi benda tu betul. Hak Nabi kata apa dia? Makcik, dalam syurga nanti orang tua tak ada tau. Jadi makcik ni menangis, makcik tua ni pasal Nabi kata dalam syurga orang tua tak ada. Nabi gurau kan? Makcik tu menangis. Nabi cakap begitu. Nangis sebab apa? Alah, aku tak masuk syurga lah. Sebab aku dah tua. Masuk syurga semua orang muda lagi. Maksud Nabi tu, apabila semua ahli syurga dimasuk syurga, umur ahli syurga berapa? 33. Jadi ada tak orang tua dalam syurga? Tak ada lah. Lepas tu Nabi pun pujuk balik macam tu. Makcik ni ahli syurga. Saya nak kata, saya nak katanya, sesungguhnya saya nak katanya dalam syurga
orang tua tidak ada. Makcik masuk syurga, baru senyum dia. Tu. Jadi Nabi gurau tak? Nabi gurau, tapi gurauan Nabi itu dia panggil apa? Seloroh. Apa dia? Bergurau. Sekalipun gurau, tapi mereka tak berbohong, tak berdusta. Ada bercakap tu dalam syurga, dia tak ada orang tua? Ya, sungguh. Memang Allah jadikan semua penghuni syurga tu muda-muda belaka. Kita mati, contohnya seorang tu mati, masa dia umur dia mati 90 tahun, 100 tahun contohnya. Akan dapat seorang syurga 100 tahun ke? Tak, 33. Umur di syurga 33, dia panggil umur Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat langit ke umur apa? 33. Begitu. Jadi sekalipun seluruh, yakni gurau, tetap benar, tak dusta sekali-kali. Dan dalil, yakni dalil bukti atas benar mereka itu, ini para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tidak dusta. Dalilnya apa? Mereka itu ialah kita fikir jalan apa dia? Dalil akli lah. Kita fikir dan tilik. Tilik tu makna kita tengok dengan akal. Bukan tilik dengan mata. Tilik dengan akal. Tengok dengan pancaran akal kita. Bahasa dia begitu. Jika mereka itu, yakni para rasul alaihi wassalatu wassalam itu tidak benar dan dusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar-khabar Allah Ta'ala. Kalau kita kata gitulah, kita fikir jalan akal tengok. Kalau rasul itu dikatakan dusta, pasti dustanya Allah. Sekali-kali kalau kita kata Allah tu dusta, mustahil sama sekali. Gitu. Kerana ia membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat. Kerana ia Allah Ta'ala membenarkan mereka itu, ini para rasul, dengan mengurniakan mukjizat akan mereka itu para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menempati Tuhan berkata, telah benar hambaku, dan dusta mukjizat yang menempati firman itu mustahil. Kerana apa? Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang yang bersamaan dengan mereka itu, yakni sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasul itu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat lah. Para sahabat tengok tak mukjizat Nabi? Apa mukjizat Nabi yang kita tahu? Banyak kan? Mukjizat Nabi ni yang kita tahu berapa? Sikit je kan? Yang kita tahu lah. Kalau bab keluar air daripada celah-celah jari Nabi kan, itu mukjizat Nabi tu. Antara mukjizat yang masyhur, yang boleh kata ramai orang tahulah, apa dia? Keluar dia kan, keluar air tadi tu, keluar air daripada celah-celah jari. Air apa tu? Air yang ulama sebut air yang paling afdal atas muka bumi ini, air yang keluar daripada celah jari Nabi. Habis telaga Kausar, air telaga haud Nabi, telaga Nabi tu kan. Telaga Nabi itu dah ada tak sekarang ni? Ada dah, kita je belum sampai. Tunggu hari kiamat esok lah. Yang katanya telaga Nabi, setengah kata telaga haud, telaga Kausar. Telaga Nabi itu air. Tapi air telaga Nabi itu jatuh nombor 2 afdal. Yang pertama ialah yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah, air yang keluar daripada celah jari Nabi. Itulah air yang paling baik atas muka bumi. Air Zam-Zam jatuh nombor 3 dalam kitab fiqh sebut. Kalau ditanya air apa yang paling baik atas muka bumi, tidak ada air lain yang paling baik melainkan air yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama ialah air yang keluar daripada celah jari Nabi. Bila dia keluar macam air paip keluar. Ada sahabat tadah minum, rasanya sungguh sedap air. Dalam sirah cerita, dalam riwayat cerita.
Nabi belah bulan, mukjizat Nabi. Itu semua apa tujuan mukjizat? Nak membenarkan dakwaan mereka itu adalah Rasul pilihan Allah. Kalau wali, ada dipanggil keramat dia, karamah dia. Kalau Rasul, mukjizat. Mukjizat Nabi ni tuan-tuan tahu tak? Ulama sebut, ada berapa mukjizat Nabi? Ada ribu. Banyak kita tak tahu mukjizat Nabi. Itu dia. Nabi pernah apa dia? Biawak dhab ni, orang Arab Badawi. Dia pergi tangkap dhab kan, biawak dhab padang pasir tu kan. Pikul balik. Orang Arab Badawi pikul. Ekor dia kepala bawah pikul. Pikul bawa depan Nabi SAW. Jumpa Nabi. Masa tu dia belum Islam. Dia tanya, apa dia? Hai Muhammad, kalau engkau boleh buktikan engkau ini benar seorang Rasul yang Allah utus, tolong buktikan kepada aku. Maka Nabi SAW berkata dekat dhab tu, biawak tu. Hai dhab, Nabi kata biawak dhab, qum, bangunlah kamu, hiduplah kamu, dan saksikan kamu di hadapan orang Arab Badui ini siapa aku. Nabi kata gitu. Allah Ta'ala pun hidupkan biawak dhab tu, dah mati biawak tu. Allah hidupkan biawak dhab tu, bercakap dalam bahasa Arab. Anta ya Rasulullah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Biawak cakap. Kalau kita tengok mati gitu. Biawak cakap. Itu antara apa dia? Mukjizat Nabi. Orang Arab baru tengok tu, terus masuk Islam tu. Syahadah depan Nabi SAW. Biawak dhab cakap itu. Wa ashhadu annaka anta ya Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Biawak cakap macam tu. Ini maknanya apa dah? Ini hadis sahih. Menunjukkan atas apa dia? Kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli kita nak ambil pengajaran apa? Wajib Rasul itu bersifat dengan siddiq, benar, tak bohong sama sekali. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, tak kira dalam bab apa pun, maka ianya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Dan sebab tu kata bahaya tak kalau tak mengaji tauhid ni? Bahaya, nampak? Dia boleh pertikaikan pada Nabi. Ada tak orang kita tengok dia pertikai Nabi? Bukan dia pertikai, bukan dia tak percaya pada Nabi. Dia mempertikaikan contohnya hadis Nabi. Nampak tak? Nabi kata gini-gini. Banyaklah benda yang Nabi kata gini, ada keraguan dalam hati-hati orang yang kalau tak mengaji kitab tauhid ni. Jadi wasa' aqidah. Antara satulah nubuat, antara bahagian yang wajib dipelajari dalam ilmu tauhid. Tu dia. Baik, kita habis sikit lagi dah. Mana tadi? Mukjizat akan mereka itu yang menempati Tuhan berkata, telah benar hamba-Ku, dan dusta mukjizat yang menempati firman itu mustahil. Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang yang bersamaan dengan mereka itu. Ini para sahabat dia lah. Kita ini tahu pada apa dia? Ilmu hadis lah. Penyampaian hadis oleh ulama. Kalau begitu, yakni dalil tu, kalau begitu tetaplah di hati, kata musannif, tetaplah di hati kita ni, hati kita semua ni, apa dia? Tetaplah di hati kita akan benar mereka itu, siddiq mereka itu, dan tidak dusta sama sekali. Wallahu a'lam. Sampai sini dahulu pengajian kita. Kita sambung pada akan datang pada hujung bulan sebelah ni lah, insya-Allah. 2 minggu lagi lah. Tak banyak dah. Ada muka surat lagi dah, insya-Allah. Itu dia. 2 muka surat je lagi. 2 muka surat je lagi. Lepas tu dia masuk pada